Hari ini kan keputusan SPM keluar kan. Ya, betul. Jadi nak tanya, apa perasaan cikgu hari ini? Perasaan saya berdebar-debar sebenarnya. Sangat-sangat berdebar-debar sebab saya ada dua keputusan yang saya akan tunggu. Satu untuk anak saya sendiri dan juga yang paling penting juga adalah untuk SMK Kabung. Dan saya mohon doa semua supaya keputusan SMK Kabung akan menaik untuk tahun ini. Apakah pandangan cikgu tentang result tahun ini? Alhamdulillah saya melihat keputusan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah. Ada peningkatan yang berlaku terhadap keputusan peperiksaan kita, contohnya JPS pelajar juga meningkat, kemudian jumlah pelajar yang layak mendapat sijil pun juga meningkat. Ini satu petanda yang menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di SMK Kabung boleh mencapai keputusan yang lebih cemerlang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi cikgu rasa calon SPM 2024 yang lepas ni ada potensi tak untuk capai rekod baru? Berdasarkan AR3, keputusan AR3, keputusan mereka masih membanggakan. Tapi kebiasaannya sebelum ini, kalau AR3, keputusan dia membanggakan, SPM sebenarnya dia akan lebih baik daripada AR yang ketiga. Apa perasaan hari ini menjelang keputusan SPM anak dah keluar? Tentunya lebih mendebarkan. Berserahlah kepada rahmat daripada Allah, semoga yang baik-baik untuk semua calon lah. Apakah satu benda yang kakak belajar sepanjang menduduki SPM ni? Saya sini belajar untuk menjadi sabar dan sentiasa berusaha lah dan jangan pernah gagal dan putus asa. Puas hati tak dengan keputusan abang tahun ni? Setakat ni puas, memang puas, tapi seperti yang kita targetkan, mungkin dia kurang sikit, tapi saya sangat berpuas hati dengan result kita. Dan nampaknya semua pelajar kat sini dapat banggakan sekolah kita, dan sekolah kita mungkin peratus dia naik. Sangat bangga dengan diri sendiri dan orang lain lah. Puas hati tak dengan keputusan kakak tahun ni? Nak cakap puas hati tak jugalah sebab expectation tinggi, tapi tak apalah, Alhamdulillah. Saya bersyukur apa yang saya dapat. Tapi tak apalah, saya bersyukur. Apakah perasaan kakak dengan keputusan kakak sekarang ni? Saya rasa sangat gembira sebab ianya agak cemerlang lah bagi saya. Lepas tu saya agak terharu lah sebab usaha saya selama ini akhirnya terbalas juga. Apa yang paling mengejutkan? Mengejutkan admit dengan kimia lah. Kata semalam buat batch 08 ada tak? Semoga berjaya lah. Kata-kata semangat buat batch 08 ada tak? Ada. Kalau korang nak ambil keputusan SPM, korang mesti jawab, mesti bismillah untuk dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan tinggalkan solat bagi Allah menolong kita. Apakah pesanan dari cikgu untuk anak-anak murid cikgu yang telah menduduki keputusan SPM? Pesanan saya, pesanan dan daripada pelajar, saya mengharapkan mereka terus meneruskan persekolahan, dan semoga ini merupakan titik permulaan mereka untuk terus berjaya. Semoga tidak merasa puas hati dan terus melangkah ke arah kejayaan. Berikan satu pesanan kepada mereka yang akan meninggalkan sekolah. Okey. Untuk semua pelajar SPM batch 07, apa yang saya boleh pesan, jangan putus asa, teruskan usaha.